keadaan yang ada pada hari ini. Kalau tuan-tuan tengok ada ke tidak, memang nampak. Selalunya kita memang nampak keadaan ini. Yang kita bacakan dua keadaan golongan yang Nabi sebutkan ini. Sebelum tu saya terlupa nak sebut satu perkara lah. Kalaulah dalam dalil, dalam Al-Quran, dalam hadis, Nabi menyebut tentang orang tertentu, golongan yang tertentu dengan adanya tempat tertentu. Contoh, Nabi khususkan orang sekian tempatnya neraka. Sama ada neraka yang umum, baik Quran juga, ataupun neraka yang ada nama khas neraka tertentu. Contoh, orang yang meninggalkan solat, neraka Saqar dalam Al-Quran menyebut. Artinya ini merujuk kepada dosa besar. Kalau kita mengaji dalam hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran dalam yang dinukilkan oleh, contohnya dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar milik atau karya Imam Az-Zahabi rahmatullah alaihi, maka kalau kita baca sahaja dalil tersebut, baik Quran atau hadis, Nabi mencela. Allah mengkhususkan neraka tertentu, siksaan tertentu. Orang yang meninggalkan solat, orang yang meninggalkan zakat, orang yang mengambil rasuah, seperti orang yang bangkit di akhirat nanti diibaratkan yang dirasuk syaitan. Apa-apa lagi dosa lah, yang dosa itu ada pengkhususan seksaannya, ataupun disebut mereka ini layak untuk berada dalam neraka, ataupun Allah melaknat, ataupun Nabi melaknat. Ini semua petanda atau ciri-ciri dosa besar. Jadi yang dalam ini, hadis ini, Nabi terus sebut dua golongan yang akan menjadi ahlu neraka ataupun penghuni neraka. Maka ia merujuk pada dosa besar, iaitu penguasa yang zalim dan perempuan yang tidak menjaga pemakaian mereka. Ini dah jelas, kita dah tahu ini merupakan dosa besar. Maka perbuatan dia, kalau kita buat, orang itu buat, maka hukumnya haram.